Aiskrim, aiskrim, aiskrim. Setiap petang, Pak Atan mengayuh basikal aiskrimnya di kampung. Aiskrim, Senyumannya aiskrim, tetap aiskrim. ada, walaupun kayuhannya semakin berat. Fuh, penatnya. Bekas aiskrim di belakang basikalnya penuh. Jalan kecil itu terasa jauh bagi Pak Atan. Kesian Pak Atan. Sarah melihat dengan senyap. Dalam hatinya, dia mahu membantu. Entah boleh jadi atau tidak. Dalam buku lakarannya, banyak idea tersimpan. Tetapi hampir semuanya bertanda soal. Basikal elektrik. Kalaulah idea ni boleh bantu Pak Atan. Kali ini, Sarah tidak menutup bukunya. Pak Atan, saya ada satu idea. Idea apa tu? Basikal yang boleh bantu Pak Atan mengayuh dengan lebih ringan. Menariknya idea Sarah. Kalau Sarah yakin, Pak Atan percaya. Sarah memang boleh buat. Sarah memasang bateri, motor kecil dan switch pada basikal. Perlahan-lahan, lakaran Sarah mula menjadi nyata. Harap menjadi. Switch ditekan, lampu kecil menyala. Sarah menunggu dengan penuh debaran. Wah, ringannya kayuhan ni. Jadilah, betul-betul jadi. Basikal itu tidak laju, tetapi cukup untuk meringankan beban Pak Atan. Kadang-kadang, satu idea kecil boleh membantu seseorang. Yeay! Akhirnya berjaya juga idea saya ni. Dan sejak hari itu, Sarah mula percaya dan yakin idea kecil juga boleh membawa perubahan yang besar.